kenapa saham boleh bagi pulangan yang lebih bagus berbanding dengan emas? Okey. Antara sebabnya adalah emas adalah logam dan logam ini boleh dikatakan sebagai unproductive asset. Tetapi kalau kita melabur dalam saham, apa yang akan berlaku adalah kita akan beli milikan atau kita akan beli sebuah share dalam syarikat tersebut. Dan selagi syarikat itu untung, selagi itulah kita akan meraihkan capital appreciation. Kita boleh dapat keuntungan daripada kenaikan harga saham. And dalam 5 tahun ini kita boleh nampak revolusi AI di mana dekat office pun kita guna AI. Lepas tu, okay guys, I bagi contoh lah. Andaikan sekarang ini, dulu I got one colleague, my junior lah. Selalu dia bagi I email, dia punya grammar tunggang langgang tau. So I suruh dia type dalam bahasa Melayu, grammar tunggang langgang. Kalau dia cakap I type dalam bahasa Inggeris, grammar tunggang langgang. Tetapi semenjak ada AI his grammar improve tau. Tiba-tiba grammar dia improve. I said, macam mana grammar dia boleh improve? I tengok hampir semua my office colleagues guna AI untuk berfikir lah. And sejujurnya untuk saya pun, I'm using to do a lot of research lah. Dengan AI, saya boleh berhasilkan to do research for my life. I normally do a lot of AI. Tolong saya lah. So, I akan tanya AI macam mana. So, AI has helped me a lot lah. Okay? So, sekarang ini kita boleh nampak AI untuk office pun. Selain daripada itu, I dah nampak university students dah menggunakan AI untuk menghasilkan kerja. Untuk menghasilkan projek. So, guys, even right now, kita ada group project. And even the group projects pun AI. Kita boleh nampak university students yang menggunakan AI. But not only that, kita boleh nampak budak-budak sekolah rendah pun dah start guna AI untuk buat homework. So, hampir semua orang guna AI. And if the adoption rate keeps on going like this, right, the demand will be there. And apabila the demand is there, the demand for AI will be there lah. So, yalah, I dah beli Nvidia. So, guys, okay, this is contoh yang penting. So, kenapa saya berani? Dulu, Nvidia, when I invested in Nvidia maybe a year or 2 years ago, Nvidia telah mencecah paras harga tertinggi. Dan jujur guys, I gayat tau. I memang, yelah, sebab investor kan, kita disarankan untuk beli aset semasa ianya murah dan jual apabila aset lebih mahal. Tetapi sekarang ni Nvidia telah cecah all time high. I pun kata, adakah saya letak duit dalam Nvidia? So, guys, that time I takut tau. That time I takut. I jujur